Ini cara dia nak gambarkan bahawa DAP itu Cina. MCA Melayu. Gerakan Melayu. Cina. Kemudian tengok. Dia halau Melayu. Adalah gerai-gerai yang tak ikut peraturan. Suruh pindah tak mau pindah. Berunding tak mau main berunding. Akhirnya kerajaan ambil tindakan Majlis Bandaran. Merobohkan. Tengok gerai Melayu diroboh. Keluar TV3 RTM. Kita terang balik dalam ceramah, dalam risalah, dalam harakah. Yang diroboh 20 gerai. 4 hak Melayu. 2 hak India. 12 hak Cina. Tapi yang Cina punya 12 itu tak keluar surat khabar. Keluar hak 4 orang Melayu. Lim Guan Eng halau Melayu. Ini cara mereka main hadirin sekalian. Isu perkauman. Zaman Kosukun banyak kampung-kampung orang Melayu yang diambil untuk buat pembangunan. Termasuk rumah sepupu saya. Dah duduk situ 50 tahun. Kena pindah duduk di Juru. Di rumah pangsa. Tapi waktu itu tak keluar surat khabar. Zaman Kosukun. Sekarang kalau kena pindah, keluar surat khabar. Lim Guan Eng, halau Melayu. Melayu Terengganu pun nasib baiklah kita tak ada DAP sini. Dah berita tu bangang, yang dengar tu bangang, bangang lagi membangangkan. Dia memperbodohkan. Orang dengar. Penerangan kita nak buat sekali-sekala. Mereka ada TV dan radio. Terus mencadangkan isu perkauman itu. Hak yang dia bagi bantuan sekolah agama rakyat, bagi bantuan kepada orang yang hafal Quran, semua ni tak keluar. Keluar cerita hal-hal seperti itu. Sampailah sekarang dia hadirin sekalian, isu dia didoakan. Bukan dia suruh, dia pun tak tahu. Dia pun terkejut. Bila ada berita kata ada orang doa supaya dia memeluk Islam, dia telefon saya. Dia kata, abang, siapa khatib itu? Saya kata, saya pun tak tahu. Dan dia tanya. Tanya punya tanya, Ustaz Zakaria Ahmad. Ustaz, kami panggil Ustaz. Dia kerja dia gelak, Ustaz tu. Jadi ini hadirin sekalian, dia mainkan isu ini. Orang-orang Melayu setengahnya khasnya di Terengganu atau di lain tempat kata, eloklah kerajaan UMNO ni serang Pulau Pinang. Pulau Pinang ketua menterinya DAP. Ketua menterinya Cina. Eloklah serang. Mereka lupa bila pas memerintah Terengganu, UMNO serang ke tak? Serang ke tidak? Lebih dahsyat daripada menyerang Pulau Pinang. Sedangkan semua wakil rakyat PAH yang menang Melayu, anak Terengganu. Kita ingat lagi bila kita menang tahun 99, Perhimpunan Agung UMNO, perwakilan Terengganu mencadangkan supaya royalti di Terengganu ini ditarik balik. Royalti ditarik. Kami mesyuarat PAS pusat waktu itu. Berbagai-bagai pandangan kita minta daripada jawatan kuasa PAS pusat, Central Committee. Di antaranya pandangan veteran Datuk Isyamuddin Yahya. Dia dulu asalnya UMNO, biasa jadi wakil rakyat Maran Pahang. Dia kata jangan bimbang, UMNO ni gempak politik aja. Hal Melayu dengan Melayu ni dia gempak politik, takkanlah dia nak tarik royalti yang perjanjian, bukan persepahaman politik di negeri Terengganu. Dia beri pandangan begitu. Seorang lagi tokoh politik veteran Mustafa Ali, Datuk Mustafa Ali, dalam mesyuarat itu dia kata pengalaman dia dulu dalam Barisan Nasional, pengalaman dia mengenali pemimpin-pemimpin UMNO, dia yakin royalti ini takkan ditarik, hanya mereka buat gempa politik. Tak sangka hadirin sekalian, selepas itu mereka tarik, batalkan perjanjian royalti minyak, sedangkan orang yang tanda tangan masih hidup, Tun Saleh Abbas dan juga Tengku Razali. Negeri ini pula negeri Melayu, yang ambil alih Melayu, yang memerintah Melayu. Kalau Pulau Pinang itu Cina, ketua menterinya Cina.
Sebab itu saya nak beritahu kepada tuan-tuan semua sini, UMNO menyerang Pulau Pinang bukan kerana lingkungan yang Cina, bukan kerana lingkungan yang kafir. Mereka ini memang tak mau kuasa mereka hilang. Betul ke tidak? Mereka aman angkuh tentang kuasa, bukan soal Melayu Cina. Jangan kita lupa tu, penduduk Terengganu jangan lupa tu. Masjid Bujal yang diruntuh, Cina ke buat? Hah? Yang dapat tanah, yang buat rumah dulu ni, belum lagi dapat geran. Karena kita hilang kuasa, datang bulldozer, runtuh, bubuh, bedih mata. Cina kan yang duduk rumah tu semua? Woi, Cina kan? Itu kena jaga. Sebab kadang-kadang ada orang kita termakan. Biarlah dia serang Pulau Pinang. Kerana negeri itu Cina penjahat. Dia lupa bila kita memerintah Terengganu, serangan kepada pemerintah Terengganu lebih teruk daripada menyerang Pulau Pinang. Betul? Kelantan apa kurang? Tokoh Nahdih itu Cina kan? Woi, Cina kan? Kenapa tarik royalti di Terengganu tidak tarik di Sabah Sarawak? Kenapa tarik Terengganu? Kenapa tarik Kelantan? Tuh penghulu mereka tak iktiraf yang paling menyayat hati. Waktu itu saya wakil rakyat Kelantan. Bila kita menang tahun 90, petani di Kelantan 90% orang Melayu. Pesawah padi 90% Melayu. Tergamak kerajaan pusat UMNO tarik bantuan baja kepada petani Terengganu. Petani di Kelantan. Petani Kelantan itu Cina kan mereka? Cina kan? Melayu. Karena Melayu itu tidak undi UMNO, dihukum Melayu Kelantan itu. Perkara ini saya sebut kepada tuan-tuan supaya jangan terjebak dalam hal perkauman. Nanti tuan-tuan menganggap mereka menindas, menghentam Pulau Pinang karena mereka itu Cina. Ketua menterinya Cina. Eloklah UMNO hentam. No. Kita merintah dulu dia hantar lebih teruk dari lingkungan ini. Awak tunggu ni alih itu Cina mana? Yang jadi Exco Mustafa Ali Cina mana? Bagi mereka bukan soal Cina, bukan soal Melayu. Dimainkan di Pulau Pinang isu perkauman. Supaya kalau boleh hadirin sekalian orang Melayu marah kepada DAP, khasnya orang PAS. Orang Cina pula mula benci, tak suka kepada PAS. Bila jadi begitu, orang Melayu tolak DAP, orang Cina tolak PAS, maka Barisan Nasional akan memerintah ila yaumil qiyamah. Boleh faham? Boleh faham dah isu ni? Jangan lagi doa lagi. Sebab isu perkauman yang akan terus main sampai pilihan raya, sampai mereka hilang kuasa. Sebab perkauman saja yang boleh menarik perhatian orang Melayu sikit sebanyak. Bukan lagi isu pembangunan. Isu pembangunan saya kata barangkali laku di Kuala Berang. Barangkali laku di Langkap. Barangkali laku di Selama Perak. Barangkali laku di Jeli. Tapi tidak laku di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Seremban, di Permatampau, di Sungai Petani. Area semi-urban, separuh bandar ini yang ada kemudahan internet. Mereka dah faham pembangunan dan apa dia pembangunan, siapa yang buat pembangunan, wang daripada siapa membuat pembangunan itu. Isu perkauman ini dimainkan terus. Kita lihat di Selangor, sama dimain seperti di Pulau Pinang. DAP menghalang azan kepada Teresa Kok. Kemudian pula isu Tokong dipermainkan terus. Sampai kalau boleh mereka harap tercetus pergaduhan kaum. Tetapi Alhamdulillah dapat kita bendung. Rakyat berfikir cara waras. Maka tidak berlaku sebarang pergaduhan kaum setakat hari ini. Tak berlaku pergaduhan kaum, rakyat boleh faham isu perkauman ini. Tuan-tuan sekalian, pelihara akan datang, insya-Allah UMNO akan jadi almarhum. Ini yang mereka bimbang perkiraan mereka sekarang. Sebab itulah isu perkauman dimainkan. Sebelum saya masuk kepada isu yang lain, babak yang lain, saya lancarkan dulu kutipan derma untuk tuan-tuan beri sumbangan khasnya kepada PAS kawasan Setiu
yang banyak memerlukan